Yes, Mr. Zakaria, what are you doing? So please explain the system process of this filter pasir yang telah dicampur tu. Apa kelebihan pasir tu, Cik Zakaria? Fill all sand media 1 meter. Okay. So and then we will test the backwash. Okay. And then we will run the filter. Run the filter, accordingly. So Mr. Lok, semua okey ya? Okay. Pasir cukup ah? Kamu jangan. Okay, very good. So I know you can do work lah Mr. Lok. Ha? Kerja bagus ah. So kerja-kerja munggahkan pasir. Hari ini saya mau shot tahun ini ya. Okey. Saya ambil gambar you punya pekerja bagus lah tu. Ha? Tapi tahu tak? Saya tak tahu. Ni mbak. Mak kata okey. Tapi tahu tak? Okey abang Jalan. Abang okey abang Okey. Okey, good. So nak tanya sikit ni Cik Zakaria. So kita buat penambahan pasir yang baru ni agak boleh menaik taraf kerja-kerja filter kerja-kerja filtration water ni. Soalan yang bagus. So tolong jawab dia tak? Tu saya nak tanya sikit. Dia punya improvement tu berapa persen Cik Zakaria? 40%. 40% very good. So Cik Adi okey Saya okey. Okey. So Bisa QS tau. QS okey, QS. Claim tu boleh Approve. Okey. So approve. So berapa persen nak claim ni untuk filter ni? Tanya bisa. Bisa bang, berapa persen nak claim? Tanya Adi. Adi Tanya Muhammad. Muhammad. 50%. 50% okey bagus. Lepas tu yang lagi 30% masuk poket. Masuk okey. Pandai kau. Okey. Belakang ni boleh tutup sebelah Boleh. Sebelah Tanya Mr. Rafi. Telefon Rafi. Kaya Muhammad dia. Kaya. Tahu tak? Penambahan pasir di filter gallery.